Okey, kepada TikTok Shop ataupun TikTok Affiliate yang mana nak buat income tu, okey, macam saya baru je buat TikTok ni, okey. So kita kena cari winning product. Nak kata winning product dah juga bang. Dia kena cari produk yang murah, senang orang beli. Contoh ni satu contoh. Okey, korang tengok kat sini. Ni produk yang saya buat lah. Okey, untuk hari ni. Untuk hari ni, nampak produk yang paling laku dan paling laris adalah sabun. Yang kedua, shaver. Yang ketiga, minyak rambut. Nampak tak? Bertiga benda ni nak kata winning product pun boleh lah. Okay. Sebab apa produk ni ramai orang beli? Okay, mari saya cerita. Okay. Satu, produk yang pertama ni harga dia korang tengok memang murah lah. Okay, harga dia memang murah ni. Saya tunjuk contoh. Video sehari korang boleh buat 3-4 video sahaja. Alright, tu korang tengok sabun yang aku jual tu 3 dalam 1. Harga dia RM1.90 je. Okay, RM1.90 je harga dia. Sebab tu ramai orang beli. Okay, memanglah dia tulis flash sale, tapi setiap hari flash sale. Okay, memang harga dia letak tu RM1.90 je. Memang tak lagi dah. Yang kedua, mesin poni. Mesin poni ni walaupun harga dia RM12, tapi dia tajam. Dia berbeza dengan mesin poni yang lain. Okay, mesin yang lain tu dia berbeza. Dan ni memang tajam gila. Kalau korang tengok video aku tu memang nampak dia punya ketajaman tu. Tengok 167 orang beli. Dah sold. Nampak? So memang okay, lagi satu produk yang winning produk ni, minyak rambut. Minyak rambut ni RM3. Harga dia memang RM3 je. So memang ramai lah orang beli. Sebab orang nak berjimat kan. Walaupun harga tu murah, tapi kalau ramai orang yang beli, so dapatlah juga kan. Untuk kita affiliate pemula ni, nak untuk pecahkan telur, untuk dapatkan commission, walaupun tak banyak, 4.8 sen, RM4.80. Tak apalah kan. Sebab saya baru start dalam masa minggu ni je baru start. Okay, minggu lepas tak adanya, bulan lepas pun tak ada juga. Okay, bukannya lama, saya buat baru je. Korang tengok okay, saya buat custom saya buat custom untuk minggu. Okay, korang tengok minggu ni. Okay, satu minggu. Okay, satu minggu. Tu satu minggu commission aku lebih kurang dalam, mana aku punya commission tak ada tulis lagi. Dekat sini. Tu commission aku RM18. Okey, satu minggu RM18. Okey lah. Okey, minggu seterusnya. Ni minggu daripada tu sampai situ okey, korang tengok. Kosong. Tak ada. Sebabnya aku baru je start affiliate. Minggu ni Minggu ni. Okey, tak percaya. Kita undur lagi satu minggu ke belakang. Okay, korang boleh tengok kosong. Nampak tak? JMV tak ada, semua tak ada. Sebab aku memang baru bermula. Okay, memang aku bermulanya 9 minggu lepas lah aku baru bermula. So seminggu aku dah dapat RM18. So kira okey lah, baru seminggu kan. So kalau korang nak dapatkan income dekat dalam TikTok ni, kau kena cari barang yang murah dan senang orang nak beli. Contoh macam sabun, nampak RM1, RM3. So orang memang mampu beli. Walaupun orang cakap benda tu dia tak pakai, dia tak guna kan, tapi dia orang beli. Okay, sebab harga tu murah. Contoh minyak rambut ni. Contoh dia sebelum ni pakai minyak rambut yang lain, tapi dia nak try sebab harga dia murah. So dia beli. Kalau dia tak pakai pun tak apa, tapi dia beli. Janji dia beli. Nampak tak? RM3. Yang tu pula RM1.90. Yang ni RM12. So harga dia memang murah-murah. Kalau kau tengok aku punya barang ni, tak ada barang yang mahal. Aku ambil yang murah-murah je. Okay, ada juga barang yang mahal, tapi aku jarang lah promote. Okay, kalau aku promote tu benda-benda yang murah. Sebab orang dekat sini dia nak cari benda yang murah, lepas tu mampu beli. Benda tu dia pakai hari-hari. Contoh minyak rambut. Minyak rambut budak sekolah pakai hari-hari kan. Mesin shaver setiap hari kalau nak pergi kerja mesti kena shift, misal janggut kan. So dia orang pakai hari-hari. Sabun ni untuk orang yang duduk asrama. Okay, kalau dia nak beli sabun besar-besar kan orang guna pula. Pakai sabun kecil ni jimat. Okay, RM2 je. So
memang jimat lah. Pewangi lagi, pelembut lagi, nampak. Yang lain tu macam special case lah. Macam yang ni kabel 240 watt tu untuk operational. Orang cakap benda tidak perlu, tapi kalau nak pun boleh. Tapi benda harian, benda keperluan, korang kena buat video. Ni nampak minyak rambut, sabun. Yang tu benda keperluan, bukan kemahuan. Kalau kemahuan, korang buat video jarang-jarang tak apa. Tapi video keperluan, korang buat hari-hari, korang akan dapat hasil hari-hari. Macam tu. Okey, saranan saya korang cari barang harian, lepas tu yang murah. Alright. Kalau korang nak, boleh grab dekat bawah. Gitu. Okey, boleh follow lah akaun ni. Okey, boleh follow akaun ni. Yang mana nak belajar, nak tengok aku punya jual apa, berapa video aku buat, korang boleh follow akaun aku ni. Alright. Okey.